Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Pesanan hari ini adalah rezeki tidak pernah salah alamat. Hati kita kadang kala tertanya-tanya, mengapa rezekiku belum sampai? Namun masyarakat yang saya kasihi, percayalah, rezeki yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah terlepas. Ia tidak akan jatuh ke tangan orang lain dan ia tidak akan jauh dari kita biarpun dunia berubah berkali-kali. Kadang-kadang rezeki itu datang lambat, bukan kerana Tuhan tidak mendengar doa kita, tetapi kerana Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kadang-kadang Dia sembunyikan rezeki sementara untuk melatih hati kita menjadi lebih sabar, lebih kuat dan lebih menghargai apabila ia tiba nanti. Rezeki bukan sekadar wang. Rezeki boleh hadir dalam bentuk kesihatan yang baik, keluarga yang memahami, sahabat yang setia, peluang yang tidak disangka, ketenangan jiwa, kemampuan untuk terus bernafas dan hari-hari yang masih memberi ruang untuk kita memperbaiki diri. Ya, dan yang paling indah, rezeki kadang-kadang hadir melalui manusia yang Tuhan kirimkan kepada kita, seseorang yang membantu, seseorang yang menguatkan atau seseorang yang membuka jalan, semua itu adalah rezeki. Masyarakat yang saya kasihi, jangan pernah berasa diri kita ketinggalan. Jangan bandingkan perjalanan rezeki kita dengan orang lain kerana setiap orang bergerak dalam garis masa yang berbeza. Seperti bunga yang mekar pada musimnya, begitulah juga rezeki. Ia akan datang pada waktu yang tepat, pada masa yang paling sesuai untuk hidup kita. Teruskanlah berusaha dengan hati yang ikhlas. Teruskan berdoa walaupun belum nampak jalan. Teruskan bersyukur walaupun rezeki terasa sedikit. Kerana setiap sedikit itu adalah tanda bahawa Tuhan masih memandang, masih memberi dan masih menjaga kita. Ingatlah, selagi kita tidak mengambil hak orang lain, selagi kita jujur dalam mencari nafkah, selagi kita bekerja dengan amanah dan memelihara kebaikan, rezeki kita tetap akan datang. Ia tidak akan tersalah pintu. Ia tidak akan tersalah orang. Ia tidak akan tersasar walau sedetik. Akhir sekali, peganglah kata-kata ini di dalam hati. Rezeki yang lambat bukan bermaksud ia tidak ada. Yang itu hanya sedang digerakkan perlahan-lahan menuju kepada kita. Dan apabila ia tiba, ia akan tiba dengan penuh hikmah dan penuh rasa syukur. Semoga masyarakat kita terus diberkati, dilimpahi ketenangan dan dipermudahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI di YouTube